Okay guys, welcome back to my YouTube channel. Untuk kali ni, lama gila aku tak main Spy. Inilah time untuk aku main balik. Tu sebiji dan ini sebiji. Okay, apa yang aku nak buat kali ni, aku rasa aku dah 3-4 bulan kot aku rasa tak main Spy. Last pun event pun tahun lepas. Lama sangat lah aku rasa aku tak buat Spy lah. Jadi aku rasa sekarang pun dah bulan 5. Aku rasa dah lebih daripada 5 bulan kot aku tak buat motor lah untuk Aspire ni. Jadi untuk sekarang apa yang aku nak buat adalah untuk Aspire ni aku nak bawa turun enjin seketul dan aku nak overhaul balik lah. Dia punca dia disebabkan aku nak start, dia jadi macam kompres tu dia macam sangkut dekat bahagian ankle tau. Tapi aku tak pasti sebab apa, mungkin ada gearbox tu macam mana sangkut ke apa ke, aku nak try tengok lah. Tapi dia bawa dia tak ada apa masalah, 1, 2, 3, 4 okey, gearbox tak ada problem apa. Cuma bila nak start dia jadi keras. Okey, dia macam sangkut bahagian clutch ke apa, aku tak pasti. Aku nak tukar one set lah, seketul terus. Dan aku ada enjin lama daripada motor tu. Okey, aku akan convert dekat sini, barang tu aku masuk sini. Dan aku ingat aku nak tukar grand sub sekali. Sebab grand sub ni dia dah dia dah apa orang cakap kembang sebab gear itu hancur. Dia kembang dan magnet ni pun kembang juga lah. Tapi magnet ni aku rasa boleh pakai lagi, tak ada apa masalah. Dia kembang sikit je. Cuma grand sub kalau kita pakai kembang dengan kembang, nanti dia akan problem lah. Jadi untuk solution dia aku nak tukar dulu untuk bahagian grand sub. Tapi aku nak try sukat dulu lah. Aku ada lagi satu blok sensi billet sama ada, sebab ini crankcase ni aku dah siap alih batang 4. Tapi still dalam gasket lah. Sama ada kalau blok sensi billet tu boleh sarung dengan senang, maknanya aku akan pakai lah. Grand sub ada lagi satu, grand sub jet 7. Yang ni jet 11. Okay, kalau kata macam susah nak masuk sebab batang 4 tu dah kangkang lebih sikit, jadi fit sangat dekat blok nanti, blok sensi billet tu, aku akan pakai balik grand sub ni lah. Tapi aku nak kena hantar outer lah. Jadi untuk solution dia untuk sekarang, aku rasa aku tak pasti lah. Tapi aku rasa aku nak tukar lah grand sub jet 7. Sebab lagi pun grand sub jet 11 ni aku nak convert. Ada lagi satu enjin yang aku beli untuk sebenarnya untuk motor sana. Tapi bila dah pakai enjin ni masuk sana, mungkin motor rendah ni akan pakai lagi satu crankcase lah. Crankcase tu head block LC. Aku tengah welding, yang tu spek 85. Tak ada pun 82 ke atas lah. Tengok lah yang tu. Okay, jadi yang tu kita relax dulu. Okay, kita buat yang ini dulu. Okay, jadi untuk sekarang aku dah buka bahagian magnet. Belah clutch aku tak buka lagi, belah magnet dulu. Dan untuk intake semua aku dah buka lah. Okay, jadi untuk sekarang aku nak buka head block dulu dan kita tengok lah macam mana keadaan piston semua okey tak. Dan aku nak try fit sukat balik untuk blok sensi billet tu sama ada boleh masuk tak. Kalau boleh masuk aku akan tunjuk, kalau tak boleh masuk pun aku akan tunjuk dia sangkut bahagian mana. Okay, jadi kita try dulu. Aku pun dah lama tak buka jadi aku tak ingat dah. Okay, untuk blok sensi billet tu lepas tak masuk sini. Okay, jadi aku akan buka head dulu. Kita akan tengok piston macam mana, ada jam ke tak. Okay, memang dah lama gila. Aku memang lain motor ni untuk malam minggu sebelum ni. Tapi ini memang dah lama sangat aku tak bawa sebab ini dia, sebab Y ada tapi Y pun enjin tak siap lagi. Cuma Y tu tunggu nak pasang aja. Enjin aku rasa dah nak siap lah. Kita tunggu aja. Sambil tu aku buat Aspire jap. Okey, jadi jom. Aku pun sekarang baru ada masa. Kita tengok untuk bahagian head pun kemas tak ada apa masalah. Sebab aku kerap tukar minyak hitam pun okey. Okey, dia hitam sikit saja lah. Tapi bahagian enjin semua bersih, tak ada apa masalah pun. Okey, jadi itu saja. Aku akan buka dulu dan kejap lagi kita tengok balik apa yang terjadi. Selepas ni kita sambung balik. Let's go. Okay geng, jadi aku dah buka dah. Okay, jadi apa yang aku nampak daripada sini lah. Okay, kita boleh tengok kat sini. Blok ni memang dah tak boleh masuk lah. Memang dah fit lah. Sebab batang 4 ni dia kangkang ke atas dan kangkang ke bawah. Jadi benda ni memang tak boleh lah. Tak boleh nak masuk habis. Jadi solution dia, aku malas nak lay lah lubang batang 4 untuk blok ni. Solution dia aku akan pakai balik lah untuk head ni. Head pula blok ni. Okay, jadi kita kekalkan grand sub jet 11 ni. Biar je key ni nanti aku tukar magnet aja. Key ni tak makan habis pun. Dia sikit je. Boleh ni lah, boleh tukar magnet aja nanti. Sebab magnet ni kalau pakai juga jangan lah, sebab magnet ni pun dah kembang.
Gearbox pun dah kembang, tak boleh pakai. Boleh je pakai, tak ada apa masalah. Sebab aku dah ketat dah, aku dah try dah sebelum ni. Cuma set elok-eloknya aku kena tukar magnet juga lah, kalau tak nak benda ni hancur lagi. Kalau tidak, kena overhaul lagi sekali lah. Dan apa yang aku nampak benda yang sangkut bila nak start, bila aku pusing crankshaft tadi, dia ada bunyi ketak-tak-tak. Tapi aku tak pasti belah kelas ataupun gearbox. Kita kena buka dulu bahagian kelas dan kita tengok balik ada bunyi tu lagi. Kalau ada bunyi juga, maknanya gearbox. Kalau tak ada, kita dah buka kelas tak ada bunyi, maknanya kelas lah. Kelas tu ada problem apa-apa lah tu. Okay, jadi untuk sekarang solution dia blok ni memang tak boleh pakai. Dan kita tengok untuk blok 76 ni memang perfect kan mas. Weh, lama kan aku selalu race ni motor ni. Okay, kita tengok slip dia pun okay, cantik, tak ada apa masalah. Dan kita tengok piston dia macam tak ada carbon ni. Memang aku tak cuci ni. Memang cun. Knocking pun tak ada, semua okey. Okay. Jadi itu saja untuk sekarang. Jom aku nak kena buka enjin dulu lah. Buka kelas dulu dan kita tengok balik apa benda yang bunyi ketak tu. Aku tak pasti. Tengok bunyi pun dah sangkut ni. Salah betul lah. Blok ni ada yang nak. Blok CNC billet ni aku dah tak pakai ni. Kalau nak Roger, boleh tanam slip lain ataupun nak pakai slip ni pun boleh juga. Boleh up sampai piston 75. Okay, jadi itu saja untuk sekarang. Jom, let's go. Aku nak buka dulu belah kelas. Kita sambung kejap lagi pula. Let's go. Assalamualaikum. Okay geng, jadi aku dah buka dah semua untuk bahagian enjin ni lah. Dan ni aku belum cuci lagi. Dan apa yang aku jumpa, ini crankshaft jet 11 okay. Apa yang aku jumpa adalah gearbox dia bersagat Untuk sini aku tak pasti, aku tak nampak sagat dia. Tapi aku rasa bukan sagat daripada gearbox, dia sagat pada crankshaft. Mungkin crankshaft belah sini. Tapi aku tak pasti yang mana satu. Sebab aku tak ada rasa macam tajam sangat. Mungkin ada sedikit lah dia sagat. Dengan gearbox yang mana? Gearbox yang ini. Okay, ini gearbox. Okay, gearbox yang aku dah lay. Okay, ini dia. Ni memang dah lay macam ni. Dan lagi satu ni, ini dia. Kau boleh tengok kat tepi ni kesan sagat. Bila ada kesan sagat ni, maknanya itu sebab aku start dia kadang-kadang dia sangkut. Okay, dia sangkut tu mungkin ada sangkut pada bahagian sini. Jadi bila ada kesan sagat macam ni, aku kena lay lagi sikit lah. Aku tak pasti apa benda yang sagat. Okay, aku ingat aku nak tukar one set gearbox. Okay, tapi aku pakai balik lah mata yang ni dan yang ni lah. Sebab yang ni dah lay, memang kena pakai. Sebab rod aku dah tinggi crankshaft jet 11. Jadi memang kena pakai yang lay ni lah. Okay, jadi apa yang aku akan buat, aku akan potting balik, ratakan balik tepi dan kita akan tukar gearbox dulu lah. Jadi kalau ada sangkut lagi, aku pun tak tahu nak buat macam mana, pening kepala aku. Okay, jadi untuk sekarang aku nak try dulu. Dan jom kita asah sikit lah benda ni. Okay, let's go. Okay guys, jadi untuk sekarang aku dah siap pasang. Okay, kita dah tukar gearbox lah. Ini gearbox lama. Okay, dan aku dah convert lah. Yang mana aku dah asah tu, aku dah tukar lah gigi dia. Okay, jadi ini drum semua aku tukar sekali, one set. Dan kick starter sekali lah. Sebab yang ini aku memang ada satu set untuk engine lagi satu. Jadi untuk sekarang ini gearbox yang sebelum ni aku pakai lah, yang sangkut tu. Okay, dan mata tu aku pakai balik lah, yang aku asah tu. Okay, ini dia dah siap pasang. Okay, jadi untuk pusing semua cantik, tak ada apa masalah, tak ada sangkut apa. Okay, dan aku dah suka lah tadi sebelum aku pasang. Semua okey lah. Harap-harap cantik lah. Tak ada apa masalah. Kita tengok kat situ pun crankshaft pun pusing cantik. Okay, cuma sini aku dah welding lah. Sebab sebelum ni pecah. Dan yang ini ada tinggal, aku welding atas lah. Dah lama lah ni. Okay, jadi untuk pemasangan shift gear semua aku dah siap pasang. Kick starter pun dah pasang, cuma spring aku tak pasang lagi lah. Dan untuk belah clutch aku akan pasang balik lah. Sama ada aku nak pakai clutch ni ataupun ada lagi satu clutch, one set lagi, tak pasti mana satu aku nak pasang. Mungkin aku akan pakai balik clutch ni kot. Okay, jadi aku akan tengok dulu macam mana, okey tak okey, aku akan cuci balik. Okay, dan kita pasang balik lah. Untuk sekarang bagi aku gearbox ni dah perform lah. Kita tengok lah kalau kick starter dia ada problem atau tak lagi. Kalau ada problem lagi aku pun tak tahulah. Nak cakap kena check lagi. Okay, jadi itu saja untuk sekarang. Jom kejap lagi aku akan sambung dengan bila bahagian kelas siap lah. Dan head block lah. Itu
macam biasa sebelum ni aku ada pasang juga, aku kena tunjuk kat YouTube. Cuma untuk kali ni aku saja buat konten yang orang cakap sambil-sambil aku nak oval, kita buat konten. Okay, jadi jom aku pasang dulu, sekejap lagi kita sambung lain. Let's go. Okay guys, jadi sekarang dah pagi dah ni. Okay, dan untuk enjin aku dah siap pasang sepenuhnya. Okay, jadi aku tak adalah tunjuk cara pemasangan sebab sebelum ni pun dah banyak kali aku tunjuk. Okay, jadi untuk sekarang sama je, deck clearance apa semua sama. Aku pakai gasket yang sama. Okay, untuk gasket head aku pakai gasket head yang sama. Okay, kita pasang balik macam biasa, cuma kita alter bahagian gearbox tadi sikit. Dan kemudian untuk belah clutch bearing dekat sini dia ada pecah dan aku dah tukar tadi. Mungkin apa disebabkan tu pun boleh jadi sangkut, tapi aku rasa benda tu tak efek apa-apa, cuma gearbox yang menyebabkan disangkut untuk bahagian start. Okey, jadi kita tengok pula kejap lagi macam mana boleh start dengan senang ataupun masih ada sangkut dekat situ. Okey, aku nak terang, nak tunjuk sangkut tu. Motor ni memang tak boleh start lah, sebab dia dah sangkut terus. Okey, jadi untuk sekarang kita dah siap pasang semua. Kita tunjuk kejap lagi. Kita try tengok balik. Okay, jadi untuk head ni memang aku tak ada potting apa-apa. Okay, kita memang plug and play lah. Untuk head ni sepatutnya memang dah kena potting lah. Piston 76 jet 11 memang kena potting. Okay, tapi untuk aku biasa R&D untuk barang PMP. Okay, jadi untuk head ni pun aku tak potting sebab memang head ni aku selalunya aku akan jual balik. Jadi untuk head ni kita biar dulu, tak ada potting macam biasa. Cuma bahagian exhaust aku ada potting sikit aku polish lah, potting sikit dan polish. Okay, untuk bagi kilat. Okay, jadi untuk bahagian cover head aku pakai macam biasa. Okay, inilah enjin yang dah siap, cuma aku ada penukaran sikit dekat sini. Aku ambil coil magnet yang daripada motor yang tinggi tu, aku bawa masuk dekat sini. Okay, dan bahagian clutch pun aku ambil dia punya aku pun lupa benda besar yang sekali gigi tu. Yang tu clutch tu aku pakai daripada motor tinggi juga. Gearbox daripada motor tinggi, dan juga untuk bahagian stopper semua aku tak pakai aku tak pakai daripada motor tinggi. Aku pakai yang asal motor ni, sebab yang motor tinggi ni dia berat sikit. Yang ada dalam ni dia lagi ringan daripada ni. Okay, jadi itu saja untuk sekarang. Aku akan pasang intake, carburetor semua, dan kita akan siap gantung terus dekat bodi rendah. Aku tak bawa masuk bodi tinggi sebab bagi aku better aku pakai dekat bodi rendah bila aku fikir-fikir balik. Sebab bodi tinggi tu dia jet tak tinggi, jet 7. Okay, jadi boleh lagi kot nak main long sikit, walaupun dengan piston dia 85 kot, insyaAllah. Itu yang tu lah. Jadi untuk sekarang kita gantung dulu, dan kejap lagi kita sambung lagi apa yang aku akan buat lagi. Let's go. Okay guys, jadi untuk sekarang aku gantung dekat motor tinggi. Okay, cerita dia macam ni. Okay, aku dah gantung dekat bodi rendah ni. Okay, jadi selepas aku gantung, aku dapat satu masalah dekat motor ni. Okay, bila aku on kunci, CDI tak menyala. Bila CDI tak menyala, maknanya api tak ada dalam CDI. Jadi api untuk coil plug pun dia tak nyala lah, sebab CDI kan kawal semua. Okay, jadi memang totally tak boleh start lah. Susah nak start. Hidup pun sekejap. Aku pun tak tahu. Kadang-kadang dia short sikit. Aku rasa mungkin ada wire yang putus kat bahagian tengah atau apa-apa. Jadi solution dia, aku nak tahu sama ada enjin aku okey atau tak. Okay, aku bawa masuk dekat bodi tinggi dulu lah. Jadi bodi tinggi pun nampak kemas juga dengan enjin ni. Dia jadi garang gila. Tapi bodi tinggi dia gayat sikit lah, sebab spek dah besar. Takut mat bawa. Okay, jadi untuk bodi rendah aku dah buka kepala handle. Ni dia. Tadi aku cari wiring. Serabut lah motor ni pun. Motor ni jadi aku nak kena betul balik lah wiring dia. Jadi alang-alang untuk aku betul wiring dia, aku rasa baik aku repaint motor ni. Macam cantik kalau aku repaint. Takkan nak main warna merah lagi kan. Tengok lah colour apa yang korang rasa sesuai lah dengan motor ni. Aku pun pening juga aku. Aku rasa nak main kerum lah. Kerum
dan body rendah. Color yang macam kat custom sikit lah. Rasa macam okey. Korang bagilah cadangan color apa yang sesuai. Aku ingat nak buat body rendah ni lain lah. Sebab yang ini mungkin aku masuk A-Block LC nanti. Yang tu baru aku pakai lenjannya engine ni. Engine ni aku kan lenjan dekat sini aja. Payah lah nak kena tukar-tukar enjin. Jadi aku biar je kat sini, aku lenjan ni je. Dan untuk blok ni pun boleh up spec sampai piston size 79 mm. 78 lah, 78 atau 79 lah. Okey. Tapi bagi aku better 78 aja. 79 tu dah nipis lah slip. Jadi 1.5 jadi agak nipis. Sebab slip luar aku size 82 untuk motor ni. Jadi untuk sekarang piston 76 masih sama, jet 11 juga masih sama. Okey. Dan untuk setting pun semua sama je. Aku just masuk je. Cuma wiring lah. Wiring motor ni semua okey, tak ada apa masalah. Aku bawa masuk dekat sini lah. Okey, jadi untuk sekarang kau boleh tengok kat sini. Motor ni memang agak lama gila lah aku peram. Motor ni lagi lama sadai daripada motor ni. Sebab motor ni last dia aku race dekat Batu 5 Batu 5 Taiping. Okey. Bila aku pergi race tu dia hub sprocket pecah belakang. Tarik dekat kuat sangat, pecah hub sprocket. Jadi aku terus biar sadai jual enjin. Macam tu lah. Tengok brake pun ciput dah. Okey, jadi itu saja. Yang penting motor ni ada brake belakang brake belakang ada, brake depan ada, walaupun ciput-ciput macam ni pun. Okey, jadi banyak sangat jadi aku ni, memang jadi lah kerja dia. Ini dia. Untuk motor ni aku nak start, anak aku tengah tidur. Jadi aku akan ambil satu masa lain lah. Kalau aku dah start nanti, kita akan tunjuk lah running bunyi dia macam mana dekat sini. Sini macam tak best sikit lah. Sebab motor rendah dia lagi best. Sebab throttle semua ringan. Ini aku rasa macam berat sikit lah throttle. Nak kena hubung minyak balik ni bagi ringan untuk throttle ni. Tapi boleh je sebenarnya, tak ada apa masalah. Okay, jom kita running dulu lah. Aku dah running lah tadi, cuma aku nak running lagi sikit lah. Dan kalau sempat aku rakam video. Kalau tak sempat kita habiskan untuk video ni dekat sini lah. Jadi terima kasih pada yang tengah menonton. Semoga dimurahkan rezeki. Kita jumpa di next part. Next part untuk enjin Y15 dah siap. Kita sambung lah dekat konten yang lain pula lah. Enjin Y15 kau mat, memang besar spek dia, best. Okay, jom aku tutup dulu. Kalau ada sempat aku rakam sekejap lagi, aku akan masuk lah dekat ujung part ni. Okay, jom. Assalamualaikum dan bye-bye.